Baju raya bawah RM100 je. Siap borong 18 pasang, tak sampai RM1,000. Hari tu kita orang pergi Adna sebab diorang ada buat year end sale. Sampai 28 Disember je tau. Baju perempuan semuanya RM50 je. Apa murah sangat ni? Year end sale. Macam mana? Untuk murah mana? Boleh beli sepasang dengan Nana. Baju-baju dekat Adna bila pakai memang nampak mahal. Beli dengan harga RM50 memang tak masuk akal. Tengoklah Wan berminat pula yang wapol-wapol ni. Tenganga tengok kurta-kurta dia RM38 je. Yang plain ni RM29. Baju Melayu satu set pula RM100 je. Kain Duchess yang mahal tu pun dapat RM100. I like clothing, very good. Kita orang sampai rambang mata macam nak borong semua. Atuk dah 85 tahun pun tetap nak pakai fit. Terus nak beli sekali dengan sampin. Pilih terus untuk pakai raya. Kalau tak pandai nak lipat sampin, diorang siap jual yang instant punya lagi. Lekatkan je terus siap. Hello weh atuk pakai. Siap nak beli songkok, memang komplit satu set. Berangan lah tu depan cermin dah handsome. Staff diorang memang semuanya function. Atuk dengan Miro nak try pakai je. Diorang tolong siapkan terus. Baju kurung yang Nana pakai ni RM50 je. Dapat sekali dengan selendang matching lagi. Yang ni bukan je berbaloi tapi jimat banyak. Siapa yang nak tunang atau nak kahwin, diorang ada jual crown and kasut. Sempat Nana berangan sementara tunggu Wan pakai baju ropol-ropol ni. Nana dah tak kenal dah. Macam Mak Datin Mano ni. Tersipu-sipu malu bila atuk tengok. Cantik betul. Wan berkenan pula dengan yang warna coklat ni. Atuk terus nak beli kurta RM38 yang coklat ni. Hello weh atuk pakai. Tengoklah staff diorang rajin melayan Wan. Memang berbaloi beli RM50 dapat sekali dengan selendang. Biarlah Wan dengan atuk merasa nak acah-acah model sekejap. Baju kurung merah ni sumpah lah Wan, RM50 je boleh pakai untuk pergi event. Miro terus matching-matching cari baju Melayu. Total 2 set ni baru RM150. Carikan juga untuk Noah. Sampin budak kecil pun ada. Dah lalang baju kurta dia ada sale sampai RM28. Kita terus borong banyak-banyak sebelum habis saiz. Nanti untuk raya bolehlah bagi kat yang lain. Dah lah kualiti kain dia memang elok. Bukan senang nak dapat harga RM28 macam ni. Sebelum habis saiz kita orang borong dulu. Atuk paling banyak dia ambil. Total kita orang beli semua 18 set baju. Harga tak sampai RM1,000 pun. RM950 satu family boleh dapat. Memang puas hati borong penuh bonet.